Rakyat Malaysia yang merancang ke India dan Pakistan khususnya di wilayah Kashmir dinasihatkan menangguh sementara perjalanan tidak penting susulan pergolakan di kedua-dua negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan turut meminta rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan, terutama pelajar, untuk menghubungi dan mengemaskini maklumat masing-masing di kedutaan atau pejabat konsulat. Muhammad diminta mengulas perkembangan terkini susulan ketegangan yang berlaku membabitkan India dan Pakistan apabila media antarabangsa melaporkan pertempuran antara dua negara jiran bersenjata nuklear itu semakin memuncak. Baru-baru ini, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan semua perjalanan tidak penting ke India susulan serangan rentas sepadan dengan Pakistan. Pengulas lanjut beliau yang juga ahli Parlimen Rembau berkata, Wisma Putra telah mengeluarkan kenyataan meminta dua negara berkenaan untuk menghentikan ketegangan bagi mengelak keadaan tidak menentu dan situasi tegan terusan berlaku. Terdahulu, beliau menyempurnakan Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Senawan 3 di Seremban 10 Mei dan turut hadir Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Khalidah Omar.